Ketupat ni, ni buah kismis ni. Ni. Sedap apa ni? Lain kali kena buat ketupat. Buat ketupat kismis. Abang promosi. Nanti ada orang buat, Bang? Banyak ada lagi guys. Yang kismis yang habis dulu. Yang lain banyak lagi ada. Lepas makan ketupat kismis, makan buah pelan besar dari Kuantan. Mangga. Buah mangga. Ya. Ni guys. Bukan batai. Bun. Dengan kopot. Okey, belakang Mak makan udah apa? masak ni. Sedap ni. Itu letak dia udah. Ketupat sapi tamil. Ketupat sapi duduk tamil apa? Busuk je. Ni ambil gambar orang busuk je. Tamil. Tamil busuk je. Busuk. Busuk je. Abang nak busuk. Busuk mana pula busuk? Busuk. Busuk. Susahnya lah. Ih, bukan K. Dia nak duduk slow lah. Busuk. Saya tak kena sebut lah. Busuk. Busuk. Ada penting tu Bukan lah. sok. Busuk. Busuk. Berhenti lah kan. Busuk. Betul lah tu. Kita sambung. Busuk. Tak berani ya. Macam ngajar. Abang cakap busuk. Lucu lah tamil sapi lah. Macam ngajar itu apa? Okey lah. Ibrahim. Oh, tenang. Habis. Benda apa? Dia tambah apa? Tamil apa? Saya duduk Taman Pandan Perdana. Tamil apa? Pandan Perdana. Oh, pandai pedana.